Cerpen ini mengisahkan tentang kejatuhan nilai mata wang yang digambarkan secara simbolik sebagai dia. Pelbagai tafsiran diberikan oleh watak-watak dalam cerita tentang siapakah dia yang jatuh itu. Ada yang mengatakan dia jatuh dari langit. Ada pula yang mengatakan dari menara cinta, dan ada juga mengatakan dari gunung kasih sayang. Ada juga yang menyamakannya dengan penipu kewangan. Ada juga yang berkata dia adalah dari seorang pemuda Palestin atau secekap kertas tisu. Cerpen ini disampaikan melalui pandangan seorang anak terhadap ibunya dan terutama bapanya yang banyak memberikan tafsiran mendalam dan bersifat sindiran tentang dunia moden, ketamakan manusia dan kehilangan nilai kemanusiaan. Si ayah menyatakan bahawa dia hadir mengetuk pintu rumah mereka sebagai ujian Tuhan untuk melihat tahap keimanan manusia. Akhirnya, cerpen ini membawa mesej bahawa manusia perlu memperkukuh iman dan tidak tunduk kepada nafsu dan kebendaan. Rezeki yang sebenar datang daripada Allah, bukan daripada kekayaan dunia yang palsu dan menipu. Pengajaran yang terdapat dalam cerpen Mitos Secekap Kertas Tisu yang pertama adalah kita hendaklah yakin bahawa rezeki datang daripada Allah. Cerpen ini mengingatkan pembaca bahawa kekayaan dan kemewahan dunia hanyalah sementara. Hanya Allah yang benar-benar memberi rezeki kepada manusia, bukannya bergantung kepada nilai mata wang atau kekuatan ekonomi semata-mata. Pengajaran yang kedua adalah kita mestilah tidak mudah tunduk kepada godaan kebendaan. Dia dalam cerpen ini melambangkan wang atau materialism yang mampu menyesatkan manusia jika terlalu taksub dengannya. Pengajaran ini menyeru agar manusia lebih berhati-hati dan berpegang teguh pada nilai hidup yang sebenar. Seterusnya, kita perlu memperkukuh iman dan takwa kepada Allah. Watak ayah dalam cerpen ini menekankan bahawa kejatuhan nilai mata wang adalah ujian keimanan. Hanya mereka yang beriman akan mampu menghadapi dugaan ini dengan sabar dan redha. Pengajaran yang keempat, kita hendaklah bersederhana dalam hidup dan tidak tamak. Ketamakan manusia yang diibaratkan sebagai nafsu yang menjatuhkan dia membawa padah kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahawa sifat tamak boleh merosakkan kehidupan individu dan masyarakat. Pengajaran terakhir yang terdapat dalam cerpen Mitos Secekap Kertas Tisu ini adalah kita seharusnya menghargai pengalaman dan kebijaksanaan orang tua. Watak ayah dalam cerpen digambarkan sebagai seorang yang banyak pengalaman dan mempunyai pandangan mendalam tentang kehidupan. Cerpen ini mengajar kita supaya mendengar nasihat dan pandangan golongan tua yang berpengalaman.